James Milner adalah Benjamin Button of football. Bayangkan, hang dah start main bola profesional sebelum teammate hang lahir. Kita rewind baliklah sedikit career James Milner ni. Dia buat debut dia dalam Premier League pada November 2002 untuk Leeds United. Masa tu baru berumur 16 tahun, antara pemain termuda juga dalam sejarah Liga. Fast forward ke 2025, Milner sekarang ni main untuk Brighton, umur 39 tahun, dan baru-baru ni dia buat assist kepada Cara Lompos Costolas, budak yang lahir pada tahun 2007. Jadi tadi aku sebut 2002, 2007. Makna kata masa Milner dah main 138 perlawanan Liga, Costolas baru saja lahir. Gol Brighton tu juga buat satu rekod Liga di mana jurang usia terbesar antara dua pemain yang terlibat dalam satu-satu gol. Ketika Costolas ni dilahirkan, Milner pada ketika itu berumur 21 tahun, 146 hari. Lebih 20 tahun pengalaman dalam Liga, lebih 600 perlawanan, dan sekarang ni dia dah jadi abang long kepada generasi baru ni. And James Milner sekarang ni hanya perlukan lagi 9 penampilan Liga untuk memecahkan rekod Gareth Barry sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Liga.